Komen besar punya mangkuk tu. Apa-apa pun pastikan halal. Chinese food. Kat Melaka ni teringin pula tekak ni nak makan Chinese food. Kat mana? Makan mi tarik Sinlan. Desa yang top dekat Singapura tu. Sekarang ni ada dekat dataran Palawan Melaka ni. Jom buat korang Apa-apa pun jangan risau. Viral Niaga akan pastikan halal. Kau duduk kat luar ni kau boleh tengok lah dia buat mi tu macam mana. Kau tengok akak ni usung komen besar lagi mangkuk mi dia ni. Set mangkuk besar ni nama dia Family Bowl Bundle. Boleh makan 4 orang tau. Dia datang dengan mi yang jenis lepeh-lepeh tu dengan daging lembu slice. Memang puas hati dengan harga 135 dapat 4 lagi menu yang dia bagi ni. Dia bagi lagi 4 18. Memang ngam lah. Dekat sini ada 8 saiz mi yang kau boleh pilih. Tapi aku suka yang tebal-tebal macam ni. Kena pula dengan chili oil dia ni. Barulah menangkap. Kalau order mi saiz besar sikit macam ni, rasa kenyal-kenyal dia tu. Kalau suka makan mi kicap, boleh try mi kicap daging. Aku suka makan macam basah-basah sikit. Letaklah dia punya sup. Yang ni fried noodle dia antara yang aku suka juga kat sini. Dia ada mi goreng ayam, mi goreng daging. Yang aku order ni daging. Yang ini kau kena try Untuk add on kau boleh order macam-macam kat sini tau. Grill skewers dia pun sedap tau. Dumpling pun ngam. Sirap longan ais ataupun Ribena longan ais. Ini antara the best Chinese food dalam Melaka. Okay guys, apa-apa pun memang puas hati. Bang, puas hati tak bang? Ini sedap. Okay, kau kena datang tau. Mi tarik Sinlan kat dataran Palawan Melaka. Korang dah boleh follow. Lepas tu share tau.